Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kanatil lailatul lati wulida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, irtajasa Iwanu Kisra. Mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita ni, tapi dia ada lebih detail lagi Apa yang berlaku pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Peristiwa besar ni tuan-tuan, dia berlaku dekat dua lokasi. Pertama dekat Parsi, kedua dekat Yathrib, Madinah. Di Rom berlaku tak apa-apa peristiwa pada malam kelahiran Nabi? Tak ada. Yang ada hanyalah mak Nabi nampak cahaya terang menerang sampai ke Ar-Rum ataupun Asyam. Tapi yang banyak berlakunya dekat mana? Dekat Parsi. Sebab apa tuan-tuan dekat Parsi? Pertama, wallahu alam, Allah Maha mengetahui. Yang kedua, kemungkinan tuan-tuan, wallahu alam, Parsi masa tu merupakan penyembah api, Majus, penyembah api. Manakala Rom, diorang ni beriman dengan Allah, kan? Tapi itulah, dia tahu Allah tu ada. Tapi problemnya, dia kata Nabi Isa anak Tuhan. Dan ada di kalangan orang-orang Rom ini, walaupun zahirnya macam kita panggil Nasara, Kristian, tapi diorang sedang menunggu-nunggu kemunculan Nabi akhir zaman. Nanti saya akan cerita. Okey, pada malam tu, malam 12 Rabiul Awal, malam Isnin. Ittifaq ulama, Nabi lahir malam Isnin. Tu confirm. Sebab tu tuan-tuan, malam Isnin ni malam yang mulia. Sama ada orang lahir hari Isnin pun mulia, ataupun meninggal dunia malam Isnin ataupun hari Isnin pun dia mulia. Tuan-tuan tahu kemuliaan orang meninggal malam Jumaat kan, ada kelebihan dia. Para ulama kata kalau orang tu meninggal malam ataupun hari Isnin, tak perlu dipersoalkan kemuliaannya. Sebab apa? Sebab hari Isnin merupakan hari kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup full stop. Nabi wafat bila? Hari Isnin, full stop. Jadi kalau orang meninggal hari Isnin, adalah kelebihan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada 12 Rabiul Awal, ini pun jumhur ataupun masyhur, walaupun ada kajian di kalangan para alim ulama yang mengatakan 9 Rabiul Awal. Dan pada 12 Rabiul Awal ni Nabi lahir. 12 Rabiul Awal Nabi sampai dekat Madinah pada peristiwa hijrah. Dan sebelum tu lagi, okey, dan pada 12 Rabiul Awal juga Nabi kita wafat sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku di Parsi malam tu? Irtajasa Iwanu Kisra. Berlaku gempa bumi, bahasa kita lah, gempa bumi di Parsi, menyebabkan istana besar Iwanu Kisra, istana Raja Parsi. Orang Parsi panggil raja dia dengan panggil Kisra. Kalau orang Ethiopia, Habasyah, dia panggil raja dia apa? Najashi. Kalau orang Rom, panggil raja dia apa? Kaisar Ar-Rum. Kalau orang Mesir, dia panggil raja dia apa? Fir'aun. Itu dia punya gelaran. Parsi, Kisra. Rom, Kaisar. Ethiopia ataupun Habasyah, Najashi. Mesir, Fir'aun. Kita Malaysia, raja ataupun sultan. Yang pertama berlaku apa? Gempa gegaran. Wasaqatat minhu 14 syurfatan. Istana Parsi ni tuan-tuan, besar istana tu. Dan istana ni dia ada banyak beranda. Tahu beranda kan? Balkoni tu kalau orang rumah kondo ke rumah apartmen, dia ada beranda kan? Dan banyak beranda. Tapi yang peliknya malam tu, ada 14 beranda roboh. 14 balkoni roboh. Wa khamadat naru Faris. Dan terpadam api yang disembah oleh orang Parsi yang tak pernah terpadam sejak 1000 tahun. Tak pernah terpadam. Tiba-tiba malam tu padam. Walam takhmud qabla dhalika bi alfi amin. Dan dia tak pernah terpadam sejak 1000 tahun yang lampau. Wa ghadat buhairatu sawah. Dan pada malam kelahiran Nabi juga berlaku apa dia? Sebuah tasik di Iran bernama Tasik Sawah. Bukan sawah bendang kat Kedah ni. Lebih kurang bunyi sama. Sawah. Eja pun sama juga. Sawah.
Tasik tu tuan-tuan, kering malam tu juga. Airnya disedut dalam bumi. Dan tasik itu seluas lebih kurang 37 kilometer. Kering sampai hari ini. Sekarang tasik itu terletak dekat Iran. Dan dibuat bandar atas tasik itu sekarang ni. Wara'al mubizan. Dan pada malam tersebut, seorang tokoh agama ataupun orang yang paling alim di kalangan orang-orang Parsi bernama Mubizan telah bermimpi dengan satu mimpi yang pelik. Okey. Falama asbah, pada keesokan harinya, falama asbaha Kisra. Besok tuan-tuan, bila Raja Parsi ataupun Raja Parsi yang kita panggil Kisra ni bangkit daripada tidur, dia terperanjat apabila dia dapat maklumat tentang istana dia berlaku benda macam tu. Lalu dia pun panggil semua menteri-menteri dia berkumpul. Fajama'ahum wa labisa tajahu, dia pakai dia punya mahkota dia. Wa qa'ada ala saririhi, dia duduk atas singgasana dia. Dan dia kumpulkan semua menteri-menteri dia. Dan raja ni kata, atadruna fima bu'ithu ilaikum? Wahai menteri-menteri sekalian, kamu tahu tak kenapa aku panggil kamu datang menghadap ni? Kata semua menteri-menteri raja ni, la illa ayukhbirana al-maliku bidzalik. Kami tak tahu kenapa tuanku panggil, kecuali kalau tuanku yang bagi tahu baru kami tahu. Fabainama hum ala dzalika, tengah-tengah diorang duk tertunggu-tunggu, terpinga-pinga ni, tiba-tiba datang surat daripada kawasan Parsi ni memberitahu kepada istana tentang yang saya sebutkan tadi. Yang diorang baru tahu, besok tu baru diorang tahu apa dia? Api yang diorang sembah selama ni, yang tak pernah terpadam selama 1000 tahun, dah terpadam. Lagilah terperanjat raja tu. Apa benda berlaku ni? Kan? Qala fasdada ghamman ila ghammihi. Maka Raja Parsi ni semakin pucat, makin takut, pelik. Gempa bumi berlaku. Ada 14 balkoni beranda roboh. Lepas tu dapat berita yang terkini latest. Api yang disembah 1000 tahun tak pernah terpadam, tiba-tiba padam. Tiba-tiba faqala al-mubizan. Maka datang salah seorang yang saya katakan tadi. Seorang yang paling alim di kalangan orang-orang Parsi. Kira tok guru besar lah. Nama dia Mubizan. Dia kata apa? Wa ana aslahallahul malik. Dan saya, wahai tuanku raja, qad ra'aitu hadhihi laylata, malam tadi saya telah bermimpi. Mimpi apa? Dia kata apa? Dalam mimpi itu dia nampak ra'a ibilan si'aban taqudu khailan iraban qad qata'a dijlata wa intasharat fi biladiha. Dia mimpi ada seekor unta yang besar mengetuai satu pasukan kuda orang-orang Arab. Orang tak ada, kuda saja. Pasukan kuda yang cukup ramai, cukup banyak, diketuai oleh seekor unta yang besar menyeberangi sungai Dijlah. Sungai Dijlah dekat Iraq. Dan melepasi kawasan tersebut. Dia pun terjaga pada tidur dia. Bila dia cerita macam tu, Raja Kisra makin stres. Lain macam mimpi kau ni. Kan? Bila macam tu tuan-tuan, dia nak tahu apa maksud tanda-tanda yang berlaku ni. Fakataba Kisra inda zalika. Maka Raja Parsi ni tuan-tuan menghantar sepucuk surat kepada seorang lelaki bernama Nu'man bin Munzir. Nu'man bin Munzir ini seorang raja yang tinggal dekat penghujung border sempadan Iraq dengan Syam, dan dia seorang Kristian. Raja hantar surat dekat Munzir ataupun Nu'man bin Munzir ini. Dia kata apa dalam surat tu? Amma ba'du fawajih ilayya birajulin alimin bima uridu an as'alahu anhu. Wahai Nu'man, aku nak bila surat ni sampai dekat engkau, kau hantar kepadaku seorang lelaki yang alim untuk aku tanya kepada dia beberapa masalah. Fawajah ilaihi bi Abdul Masih bin Amri. Maka Raja Nu'man bin Munzir yang beragama Kristian ni tapi duduk di bawah jajahan Parsi,
Dia pun ikut arahan raja, dia pun cari. Di kalangan diorang ni dekat Syam ni tuan-tuan, ada seorang yang alim bernama Abdul Masih bin Amri. Dia pun hantar Abdul Masih bin Amri menghadap Raja Parsi. Dekat Parsi ataupun hari Iran. Qala. Sampai kat situ, sampai bertemu dengan raja, maka raja kata dekat Abdul Masih yang dikatakan orang alim yang tahu macam-macam masalah ni, alaka ilmun bima uridu an as'alaka an, kata raja. Kau tahu tak aku nak tanya apa dekat engkau ni? Kata Abdul Masih, yas'alni aw yukhbirni al-malik fa in kana indi minhu ilmun akhbartuhu wa illa dalatu ala man ya'lamuhu. Wahai tuanku tanyalah kat saya. Kalau saya tahu jawapan, saya bagi tahu jawapan. Kalau saya tak tahu jawapan, saya akan bagi tahu dekat raja siapakah orang yang lebih alim pada saya. Nak bagi tahu tuan-tuan, padahal diorang zaman ni tak ada Islam lagi tahu. Ini yang ni Majusi sembah api, yang ni Kristian. Tapi diorang cukup jaga amanah ilmu. Tahu cakap tahu, tak tahu cakap tak tahu. Jangan semua kau tahu belaka. Batu ulama kata apa? Ta'allam la adri. Belajar cakap la adri. La adri aku tak tahu. Fa innaka in qulta tadri. Kalau kau kata kau tahu, sa'aluka hatta la tadri. Orang akan tanya kau sampai kau tak tahu. Macam tu. Fa in qulta la adri, allamuka hatta tadri. Tapi kalau kau kata kau tak tahu, orang akan ajar kau sampai kau tahu. Okey. Jadi Abdul Masih kata, wahai tuanku, tengoklah. Kalau saya tahu benda tu, saya bagi tahu jawapannya. Kalau saya tak tahu, saya akan rujuk pada orang lain. Fa akhbarahu bima ra'a. Raja pun cerita. Benda tadi lah. Berlaku gempa, ada 14 balkon atau beranda runtuh. Lepas tu api Majusi yang tak pernah terpadam. Lepas tu Mubizan bermimpi. Ada seekor unta yang besar mengetuai pasukan berkuda melintasi sungai Dijlah di Iraq. Dia pun dengar je. Lalu apa kata Abdul Masih? Ilmu zalika inda khali yaskun masyarif Syam. Wahai tuanku, saya tak tahu. Tapi yang tahu benda ni ada seorang lagi. Siapa dia? Khali, pakcik aku. Pakcik ni tuan-tuan tinggal dekat mana? Masyarif Syam. Masyarif mana? Border negara Syam, ujung sana. Kalau ikut dalam sirah dia kata dekat Busra. Busra pada hari ini dalam bumi Syria. Ya, border dengan Jordan. Maka kata Abdul Masih, aku ada seorang pakcik yang lebih alim daripada aku. Dia tahu maksud mimpi kau ni atau perkara yang berlaku ni. Nama dia Satih. Satih ni tuan-tuan, ada cerita pelik dekat dia ni. Dia ni dua beradik. Seorang dia nama Satih, seorang lagi nama Syiq. Satih ni maknanya apa? Hamparan, daripada satihun atau sataha yang terhampar. Kenapa nama dia macam tu? Dia ni tuan-tuan dalam sirah sebut, dalam kitab-kitab sirah sebut, manusia yang tak bertulang, leper. Dia hanya ada ada setengah dia kata dia hanya ada tengkorak kepala aja. Ada setengah kata tengkorak pun tak ada. Tapi ada muka. Ada mata, ada hidung, ada mulut. Kalau tuan-tuan nak tengok macam mana rupa dia, tuan-tuan bayangkan muka ikan pari. Macam tu sebenarnya cerita. Ada mata, ada mulut. Kalau tuan-tuan terbalikkan ikan pari, terbalikkan kan? Kan ada. Macam tu lah dia kurang. Tangan tak ada, kaki tak ada, apa pun tak ada. Tak ada tulang. Dalam sirah kata, tapi dia orang alim. Allah bagi dia ilmu pelik-pelik. Kalau orang nak bawa dia ke mana-mana, hanya digulung aja, dilipat. Satih ni. Dan dipanjangkan umurnya. Umurnya ratusan tahun. Cerita ni pelik tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan rasa tak percaya, tuan-tuan buka lah kitab, payah tuan. Sirah Ibn Hisham ada cerita. Dalail Nubuwah lil Imam Baihaqi ada cerita. Ar-Rawdul Unuf li Suhaili ada cerita. Al-Imam Ibn Kathir pun ada cerita. Kisah ni Satih ni tuan-tuan. Satih ni tinggal dekat border ataupun dekat Busra. Hari ni border antara Syria dengan Jordan. Qala fadhhab ilaihi fas'alahu wa'tini bi ta'wili ma indahu. Maka raja kata, engkau pergilah jumpa pakcik engkau tu dan tanya pada dia. Lalu Abdul Masih ni tuan-tuan naik seekor unta yang laju, yang cepat.
untuk sampai ke lokasi pakcik dia ialah daripada Iran nak U-turn balik ke Syam. Jauh gila kau. Lebih 2,000 kilometer bang. Bukan dekat-dekat. Dia pun berset laju gila unta ni tuan-tuan. Sampailah dekat Busra. Sampai sedang molek. Pakcik dia tengah nazak nak mati. Tak mati lagi. Lain macam. Dia pun pergi. Tanya, pakcik apa khabar? Pakcik okey pakcik. Pakcik kenal saya tak pakcik? Masa dia tanya macam-macam gitu kan. Tanyalah apa khabar semua. Satih ni macam tadi macam kita kata macam sejadah. Lepeh macam. Tak jawab. Senyap aja. Dalam sirah kata Satih ni memang macam tu lah rupa dia. Tapi kalau dia marah, dia jadi menggelembung. Ni bukan cerita kartun. Ini cerita betul tu. Kata sejarah orang dulu kan. Jadi bila Abdul masih tanya, pakcik apa khabar? Pakcik okey ke? Pakcik tak sihat? Dia diam aja. Lalu Abdul Masih ni tuan-tuan mengucapkan lebih kurang 7-8 bait syair yang panjang. Anak tak perlu sebut bait syair tu panjang. Masa dia sebut syair tu, fafataha, lalu Satih ni fafataha Satih ainaihi. Tiba-tiba Satih ni buka mata dia, dia tengok anak saudara dia pun kata apa? Ya Abdul Masih, ala jamalin musih ila Satih wa qad awfa ala sarih. Dia kata apa? Wahai Abdul Masih, anak saudaraku, ala jamalin musih, engkau datang menaiki unta paling laju. Dia tahu mana? Dia ni memang pelik tuan-tuan. Orang tak cerita apa-apa dia tahu. Ila Satih, kau datang bertemu dengan aku. Wa qad awfa ala sarih, yang aku ni tak lama lagi akan mati. Ba'athaka maliku bani Sasan, engkau datang ini dengan sebab engkau telah diarahkan oleh Raja Sasan. Raja Sasan dia Kisra Parsi, Raja Parsi tu. Dia hantar kau dekat aku sebab apa? Lirtijasil Iwan, sebab telah berlaku gegaran di istana Parsi. Wahumudin niran, telah terpadam api Majusi. Wa ru'yal mubizan, dan orang paling alim dekat Parsi bernama Mubizan telah bermimpi. Ra'a ibilan si'aban, dia bermimpi nampak seekor unta yang kuat. Takudu khailan iraban, mengetuai satu pasukan kuda Arab yang banyak. Wa qad qata Dijlata wa intashara fi biladiha, dan pasukan kuda dan unta tadi melepasi sungai Dijlah. Ya Abdul Masih, kata Satih ni lagi, wahai anak saudaraku Abdul Masih, idza kasurati tilawatu, apabila banyaknya bacaan-bacaan. Dekat sini tuan-tuan dia sebut umum. Bila banyaknya bacaan. Dia pun tak tahu bacaan apa. Tapi ulama sirah kata tilawah di sini mana apa? Ai tilawatul Quran. Bila banyaknya orang membaca Al-Quran. Wa zahara sahibul hirawah, dan munculnya tuan yang bertongkat, kata ulama sirah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghadat buhairatu sawah, dan apabila keringnya tasik sawah yang saya sebutkan tadi. Wa khamadat naru Faris, dan terpadamnya api Majusi. Falaysa syamu lisatihi syaman, tidak ada lagi negara Syam untuk aku. Maksudnya apa? Dia kata semua benda-benda tadi tandanya apa? Senang bahasanya, tandanya akan muncul Nabi akhir zaman. Bila muncul Nabi akhir zaman, negara Syam ni pun dah tak ada makna bagi aku. Sebab apa? Syam ni nanti akan ditakluki oleh Nabi tersebut. Yabliku minhum muluku wa malakat, dan negara kamu Parsi akan diperintah secara, orang kata, berganti-ganti oleh 14 raja, mengikut bilangan 14 beranda yang runtuh tu. Kan di mimpi yang dia nampak tu 14 beranda runtuh tu. Tu bukan mimpi, tu betul. 14 beranda yang runtuh tu. Wa kullu ma huwa atin at, dan apa yang aku cerita ni bakal berlaku. Tak lama kemudian, elok dicerita tuan-tuan, meninggal orang tua ni. Bila meninggal, dalam setengah riwayat kata, Abdul Masih tak puas hati. Jadi dia nak tahu betul ke tidak tilikan pakcik dia ni. Dia jumpa adik-beradik Satih yang saya sebut nama Syiq.
Syekh ni pun sama macam dia juga, alim. Tapi Syekh ni OKU dia lain. Dia sebelah saja tuan-tuan. Sebelah tangan, sebelah kaki, sebelah aja. Muka saya tak tahu. Sebab Syekh mana sebelah. Bila dia jumpa Syekh, dia tak ada cakap, tak ada cerita panjang. Syekh cerita benda yang sama. Engkau datang menaiki unta yang laju. Engkau dihantar oleh Raja Sasan. Bertanya tentang gegaran yang berlaku. 14 beranda yang runtuh. Api yang telah terpadam. Mubizan telah bermimpi. Bla bla bla. Jadi lain macam. Betul belaka? Bila betul macam tu tuan-tuan. Akhirnya Abdul Masih kata confirm. Inilah jawapan dia. Dia pun bergegas balik ke mana? Ke Parsi. Okey. Jumpa Raja Kisra. Dia pun cerita. Bila cerita, Raja tu dengar. Dengar sampai dia kata, maknanya kerajaan aku satu hari nanti akan jatuh, tapi setelah 14 orang raja. Kata Raja ni, kalau 14 tu lambat lagi kot. Mungkin puluhan tahun lagi. Mungkin ratusan tahun lagi. Tak payah pening-pening lah letak kau. Dia pun malah nak pening kepala lah. Kalau 14 orang raja kan, biasa puluhan tahun kan. Rupa-rupa tadi Allah tuan-tuan, tak dan puluhan tahun. Parsi jatuh lebih kurang dalam tempoh 23 tahun setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan semua. 14 orang raja Parsi. Okey, api padam settle. Tasik yang kering pun dah settle. Mubizan bermimpi pun dah settle. Maksud unta dengan kuda yang ramai itu ialah kuda ni, unta ni lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuda ni lah tentera-tentera Islam yang akan sampai ke negara Parsi. Tinggal lagi 14 orang. Untuk mengetahui kisah 14 orang raja ni tuan-tuan, cerita dia panjang sangat-sangat. Tapi saya cuba pendekkan. Sekarang tuan-tuan, saya potong cerita ni, kita pergi pada tahun 6 Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kata 6 Hijrah maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dah berada di Al-Madinatul Munawwarah. Dan masa tu tuan-tuan, raja yang mimpi ni dah mati dah. Ataupun peristiwa yang berlaku dekat Parsi tu, raja ni nama dia tak salah Bardawiz. Kisra Bardawiz kalau tak silap ana. Nak menyebut payah nama dia orang tuan-tuan. Dia dah mati. Bila dia dah mati, diganti oleh seorang raja yang lain. Raja ni hidup di zaman Nabi SAW. Raja Parsi ni. Raja yang kedua, kalau kedua maknanya ada lagi 10 raja. Yang kedua ni tuan-tuan hidup zaman Nabi SAW. Pada tahun 6 Hijrah. Setelah berlakunya perjanjian Bai'atul Ridwan ataupun perjanjian Hudaibiyah. Amul Hudaibiyah. Ringkas ceritanya, berlaku gencatan senjata antara Nabi SAW dengan orang kafir Quraisy. Bila berlaku gencatan senjata, kawasan ni aman. Tak ada berlaku serangan, ambush, tak ada, aman damai. Maka Nabi SAW menggunakan peluang yang terbaik pada tahun 6 Hijrah untuk menghantar surat kepada seluruh kerajaan-kerajaan dunia pada hari itu. Maka Rasulullah SAW menghantar seorang sahabat bernama Sayyiduna Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi radhiyallahu ta'ala anhu untuk menghantar sepucuk surat kepada Raja Parsi. Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi radhiyallahu ta'ala anhu mengikut arahan Nabi SAW menuju ke Parsi dalam keadaan dia tak kenal langsung Parsi tu tuan-tuan. Zaman dulu mana ada Waze bang woi, dia main hentam aja. Ya, dia main belasah aja. Berani orang dulu. Macam kita member sebelah pakai Waze, kita pakai Google Map. Itu pun sesat lagi. Sampai-sampai kawasan tanah perkuburan, kubur. Kan? Itu kira okey lagi. Kalau masuk gaung, lagi haru. Orang dulu tak ada Waze, tak ada Google Map, tak ada. Tawakkal ala Allah. Setelah beberapa minggu perjalanan menaiki kuda, akhirnya Sayyidina Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi sampai ke border negara Parsi. Sampai kat border tuan-tuan, dia kena tahan dengan immigration bahasa kita. Tengok lain macam lah. Ni pakaian lain macam, rupa lain macam. Kau nak ke mana? Dia kata, indi risalah. Aku ada surat yang aku diadakan untuk hantar kepada raja kamu. Bila pegawai immigration Parsi ni kata ada surat nak dihantar ke raja, dia pun hantar maklumat kepada raja.
Raja tengok ada surat nak hantar pada aku. Ini lain macam. Lalu diarah supaya dihiasi istana Parsi dengan perhiasan yang dahsyat. Sebab apa? Sebab ada surat. Ni surat ni kan sebarangan ni. Ini kan macam tetamu luar lah datang. Gitu. Orang hebat nak datang kan. Alah, macam kita itu, macam ada kita datang sambut orang gila datang kat Malaysia tu, yang berjoget-joget macam orang gila. Ingat lagi tak? Lupa lah. Lantak korang lah. Ya, tuan-tuan semua. Raja Parsi arah supaya dihiasi istana dia. Lawa-lawa. Bila dah siap semua, dengan dia punya protokol SOP semua, datanglah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah, tuan-tuan, badannya besar, karakternya, badan besar, fizikal besar. Jadi bila nak masuk istana, dia ada protokol kan. Jadi dia tak dibenarkan terus kepada raja, tapi hendaklah diberi dengan orang tengah. Orang tengah akan ambil surat, bagi dekat raja. Kata Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, la. Sebagaimana Nabi menyerahkan surat ini pada tangan aku, dan Nabi mengarahkan untuk aku serahkan pada tangan raja engkau. Aku takkan serah pada orang tengah, tak ada. Orang depan mata aku. Ini amanah daripada Nabi SAW. Maka diberitahu kepada Raja Parsi. Baiklah. Ni. Dia pun datang. Dia datang, tuan-tuan. Dia masuk ke istana tu. Dengan red carpet ni. Dalam keadaan dia tak pandang ni. Kita kalau masuk istana jakun boh. Lembah. Ni masyur. Kita jakun kita. Dia tak. Dia relax. Dia pun bagi surat dekat raja. Bila bagi, Raja Kisra ni dia tak reti baca. Dia bagi dekat dia punya translator dia. Tarjuman dia, penterjemah. Baca. Dia pun buka surat tu. Dia buka. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillah ila Kisra Azimul Furs. Salamun ala man ittaba'al huda. Baru sampai tu lebih kurang, tuan-tuan. Raja Parsi ni dia rampas surat tu. Dia ambil, dia koyak. Dia buang. Dia kata apa? Kuang hajar. Atabda'u bismihi wa huwa abdi. Kata raja tu. Kuang hajar orang ni. Berani dia hantar surat dekat aku. Dia mulakan dengan nama dia. Sedangkan aku raja dia, hamba aku. Kata raja ni. Raja ni marah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Nabi SAW tulis surat tu. Mulakan dengan nama Nabi. Min Muhammad bin Abdullah. Daripada Muhammad bin Abdullah. Kepada Raja Parsi. Bagi dia kena terbalik. Kepada Raja Parsi daripada Muhammad. Tak ada skul punya orang tu ni kan. Bila dia koyak surat tu, tuan-tuan. Bila dia koyak, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu ta'ala tengok, baiklah. Aku dah serahkan amanah. Dia pun keluar bodoh dari istana ni. Dia keluar, naik kuda, terus bersit balik ke Madinah. Raja ni bengang tak puas hati. Orang kata, pergi tangkap balik orang tu. Pergi tangkap. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi dah jauh merentasi padang pasir. Dah ada orang tak ada kejar lah. Setelah beberapa minggu perjalanan, akhirnya Abdullah bin Hudzafah sampai ke Madinatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Madinah, Nabi kata, apa cerita wahai Abdullah? Bagaimana respon Raja Parsi? Apa kata Abdullah? Ya Rasulullah, laqad mazzaqa risalataka. Ya Rasulullah, untuk pengetahuan kau, raja tu telah koyak surat kau. Nabi bila dengar Abdullah bin Hudzafah kata raja tu koyak surat Nabi, Nabi kata apa? Mazzaqallahu mulkahu. Semoga Allah mengoyakkan kerajaan dia. Tuan-tuan semua, okey. Habis cerita tu, raja yang dekat Parsi ni duk tak puas hati ni. Siapa dia lelaki ni? Siapa nama Muhammad ni? Dia berani hantar surat dekat aku. Dah lah berani. Dia mula dengan nama. Dia tak tahu ke aku ni Malikul Muluk? Aku ni raja, segala raja. Dia tak tahu ke? Jadi raja tak puas hati, tuan-tuan. Dia hantar surat dekat seorang raja dekat Yaman. Yaman masa tu di bawah jajahan Parsi. Raja ni nama Bazan. Dia hantar surat dekat Bazan. Dia kata, wahai Bazan, aku arahkan kau supaya hantar dua lelaki yang kuat. Mana bahasa kita komando lah, UTK. Kau hantar dua orang komando, cari siapa dia Muhammad ni. Aku tak puas hati. Angkap dia, bawa dia jumpa aku. Sampai surat dekat Bazan. Bazan, raja dekat Yaman. Sama juga beragama Majusi. Dia pun hantar dia punya dua orang komando UTK, tuan-tuan. Cari
di mana kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa dia on the way dalam perjalanan ni, dia orang bertemu dengan peniaga-peniaga daripada Quraisy yang bawa balik niaga. Dia bertanya, tuan daripada mana? Cakaplah, kami daripada Makkah. Korang kenal tak ada seorang Nabi Muhammad? Haish, apa tak kenalnya? Itu musuh kami. Dia ada dekat mana? Dia ada dekat Madinah. Madinah kat mana? Dia pun sebutlah. Jadi, geng Quraisy tanya, kenapa tuan tanya? Kami diarahkan untuk menangkap lelaki itu. Bila dia dengar macam tuan-tuan, orang kafir Quraisy punyalah seronok. Muhammad nak kena tangkap. Dia dah berbalik Mekah, tuan-tuan, viralkan cerita, berita gembira apa dia? Tak lama lagi, Muhammad akan ditangkap oleh Raja Parsi. Dua orang komando ni, tuan-tuan, sampailah dekat Madinah. Sampai Madinah, dia orang kan orang luar, kan orang Parsi. Pakaian lain, kuda lain, semua lain lah. Jadi orang Madinah tengok, ni Mamat mana pula masuk ni? Macam orang luar je kan. Lepas tu dia tengok, ini lain macam ni. Tengok plat kuda tuan-tuan. Daripada Iran, Parsi. Dia pun tanya, Aina rajulun minkum ismuhu Muhammad. Siapa lelaki di kalangan kamu yang nama Muhammad? Sahabat katalah, Nabi kami lah. Mana dia kami nak jumpa? Kami wakil daripada Bazan, raja kami di Yaman. Kami ada surat untuk dia. Dia berbawa jumpa Nabi SAW. Dua orang komando ni jumpa Nabi, dia kata apa? Wahai Muhammad, kami diarahkan oleh raja kami Bazan untuk menangkap kamu, bertemu dengan raja kami Kisra Furs dekat Parsi. Kamu kena bersiap. Kata Rasulullah SAW. Saya buat bahasa mudah. Nabi kata, tuan berdua relax dulu, tenang-tenang dulu, duduk. Sahabat, bawa dia makan cendol, contoh. Bagi perkara capati dulu, contoh. Relax, kesian tetamu kita ni kan. Jadi dua orang ni jadi bela tau. Muhammad ni very cool, relax. Orang lain tuan-tuan, kalau dapat arahan kecut telur pun tak berdebar, dia tak ada relax. Ya betul. Lepas tu dua orang wakil kata apa, kami bagi kamu masa. Nabi kata bawa dia berehat dulu, bawa dekat homestay ke hotel bajet tu kan. Besok tuan-tuan, dia dah datang jumpa Nabi lagi. Wahai Muhammad, kau dah bersiap ke? Mana beg-beg kargo kau? Aku nak bawa kau pergi jumpa Raja Parsi ni. Dan dua orang ni kata apa? Wahai Muhammad, kami nak cakap baik-baik dekat kau. Kami nak tolong kau. Dua orang ni bagus jugalah, dia tak paksa macam tu tau. Dia cakap, Muhammad, raja tu brutal. Raja Parsi ni memang brutal, jahat, zalim. Tapi kalau kau nak selamat, kami akan tolong kau. Cakap elok dengan dia. Nabi kata ginilah. Kamu berdua balik semula ke Yaman. Dan bagi tahu dekat raja kamu Bazan, bagi tahu dekat dia, tak lama lagi raja kamu yang dekat Parsi, yang Kisra Furs itu akan mati dibunuh oleh anaknya sendiri bernama Syirawaih, Nabi kata. Bila Nabi sebut macam tu tuan-tuan, terperanjat. Biar betul. Masalah je tuan-tuan, Nabi sebut nama anak dia Syirawaih. Dan raja tu ada anak nama Syirawaih. Dua orang ni pelik. Macam mana Nabi boleh tahu? Nabi tak pernah. Zaman dulu bukan zaman sekarang bang. Ada internet, ada apa kan. Tiba-tiba Nabi sebut. Bila kena bunuh. Hari apa kena bunuh. Waktu bila. Detail. Kalau kamu tak cakap, kamu tunggu kan, Nabi kata. Dua orang boleh dengar macam tu tuan-tuan. Dia dah berdebar gila. Diorang dua mamat komando ni, bahasa mudahnya, balik ke Yaman. Bagi tahu dekat Raja Bazan. Wahai Raja, kamu tahu tak apa yang berlaku? Apa dia? Muhammad tak ikut kami. Itulah aku tengok hukum mana Muhammad ni. Tapi dia bagi tahu raja kita, agung kita tu, Kisra Furs, beberapa hari lagi akan mati, dibunuh oleh anak dia Syirawaih. Kata Bazan, kau biar betul. I swear. Betul. Tak apa. Bazan kata kita tunggu. Kita tunggu. Kalau Muhammad bohong, kita siap dia. Tapi kalau betul apa dia kata, kita akan jumpa dia. Ya sungguh tuan-tuan. Tak dan beberapa hari, tiba-tiba datang wakil daripada Parsi naik kuda, laju. Ini kena pos laju tuan-tuan. Sampai-sampai dia bawa surat bagi dekat Bazan.
Patut kata surah apa ni? Berdebar dia tuan-tuan. Dia buka surah tu tengok-tengok. Min Shirawaih. Laqad qataltu walidi. Fi yaumi kadha wa kadha. Bisabi kadha wa kadha. Dia kata apa? Daripada Raja Shirawaih. Sesungguhnya aku telah bunuh bapa aku pada hari sekian-sekian, malam sekian-sekian, dengan sebab kezaliman yang dia telah lakukan pada kami semua. Dia bapak dia memang brutal tuan-tuan. Dengan anak-anak dia, dengan apa, dia bunuh anak-anak dia. Jadi anak dia, salah seorang anak raja Parsi ni, nama dia Shirawai. Dia tak puas hati bapak dia, bunuh bapak dia. Tuan-tuan semua, maka matilah raja yang kedua, naik raja yang ketiga. Ada lagi balance 9 raja. Dalam tempoh waktu tu tuan-tuan, berlaku perebutan kuasa. Lepas tu ganti raja. Ada raja jadi raja tak sampai sebulan, mampu. Ada jadi 2 minggu. Memang pendek gila. Dalam tempoh 23 tahun sahaja, 14 saja ni habis belaka. Yang last sekali zaman siapa? Zaman Sayyidina Umar Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu dalam peperangan Qadisiyah. Maka Allah Ta'ala memakbulkan doa Nabi SAW yang Nabi kata apa? Mazzakallahu mulkahu. Semoga Allah koyakkan kerajaan dia. Habis tuan-tuan. Dengan berkah doa Nabi tuan-tuan, kerajaan Parsi terus pupus, tak ada. Dah tak ada dah kerajaan Parsi. Yang tinggal hari ini apa? Kucing Parsi tuan-tuan. Kucing dengan karpet ni. Made in Iran lah, tu je tinggal. Tapi negara Parsi dah yilir perenggak. Dengan sebab apa? Sebab dia kurang hajar dengan surat Rasulullah SAW. Dan Bazan ini, bila tahu benda ni betul, dia datang beriman dengan Nabi SAW. Sebab tu Nabi SAW pada peperangan Khandaq yang berlaku pada tahun 5 Hijrah, kan ketika Nabi gali-gali parit tu kan, kalau tuan tengok kisah tu, kan Nabi ketuk batu-batu besar ni. Tiba-tiba Nabi ketuk satu batu besar ni tuan-tuan, terpancar cahaya terang. Nabi kata Allahu Akbar. Nabi ketuk kali kedua, keluar cahaya. Nabi kata Allahu Akbar. Nabi ketuk kali kata terpancar cahaya. Allahu Akbar. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa kau bertakbir sampai 3 kali? Kau nampak apa? Nabi kata, ketika ketukan pertama terpancar cahaya, Allah tunjuk kepada aku akan diserahkan kunci kerajaan Yaman. Yang kedua, bila aku ketuk terpancar cahaya, Allah tunjukkan kepada aku akan diberikan kunci kerajaan Furs Parsi. Dan yang ketiga, Allah tunjukkan kepada aku diberikan kunci kerajaan Rum. Maka Allah Ta'ala izinkan Nabi melihat satu kemenangan saya, itulah Al-Yaman. Lagi 2 tuan-tuan, Rom dan Parsi di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, boleh tunggu sikit lagi tak? Boleh? Lain macam aku tengok. Okey. Itu yang berlaku dekat Parsi. Macam saya kata tadi, dalam tempoh 23 tahun, akhirnya pupuslah kerajaan Parsi. Tanda kepupusan tu bila? Berlaku pada malam Maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 6 Hijrah, tahun yang sama yang dihantar surat tu, seorang raja di Rom, nama raja terkenal zaman kita budak, kita biasa tengok cerita kartun, nama Hercules. Raja Rom yang memerintahkan Ilya ataupun Palestin pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala membebaskan bumi Palestin, insya-Allah, amin. Hercules Kristian. Hercules ni tuan-tuan, pada tahun 6 Hijrah, ada seorang sahabat Nabi diarahkan menghantar surat kepada Hercules. Masa tu ada 2 sahabat, satu hantar dekat Syam, bagi dekat Hercules. Nama sahabat ni Dihyatul Kalbi. Seorang lagi nama Hatib bin Abi Balta'ah, hantar dekat Raja Muqawqis dekat Mesir. Pun sama Kristian. Dia sama geng lah 2 tu. Hantar surat ajak beriman. Beza 2 raja ni tuan-tuan dengan Raja Parsi. Raja Parsi dia buat apa? Surat tak ada hai baca, dia koyak kan. Tapi 2 raja Kristian ni tak. Dia dapat 2 surat ni tuan-tuan, diorang simpan, diorang baca, diorang hormat. Cerita tu panjang, saya nak ringkaskan cerita ni. Hercules
Bila dapat surat ni, dia kata, siapa Muhammad ni? Dia tak puas hati. Siapa dia? Tapi diorang tahu, diorang ada maklumat tentang kemunculan Nabi. Cuma diorang tak tahu orang mana. Tu dia tak tahu. Takdir Allah, Raja Rom ni, dia hantar wakil supaya pergi dekat Mekah, cari sesiapa di kalangan orang Mekah yang ada kena-mengena segi kekeluargaan dengan Rasulullah SAW. Pilih punya pilih, dapat kepada siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harbin, bapa mertua Nabi SAW. Nabi kahwin dengan anak dia Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Tapi anak dia dah beriman dengan Nabi. Anak dia beriman masa dekat Mekah, lepas tu berhijrah ke Ethiopia, lepas tu suami dia meninggal, Nabi kahwin dengan Ummu Habibah. Bapa dia Abu Sufyan belum beriman lagi. Dan Abu Sufyan beriman bila? Abu Sufyan beriman pada tahun 8 Hijrah, pada Fathu Makkah. Lalu Hercules arah supaya Abu Sufyan, lebih kurang dalam 6-7 orang rombongan, menghadap bertemu dengan Hercules. Abu Sufyan pun pergi, tuan-tuan, masuk istana Hercules. Ada ringkaskan cerita ni panjang dalam Sahih Bukhari cerita. Bila menghadap tu, Hercules tanya, siapakah di kalangan kamu yang paling dekat dengan Muhammad? Ada kena-kena. Orang kata ni Abu Sufyan. Dia. Sebab anak dia isteri kepada, jadi bapa mentua pada Muhammad. Tapi bapa mentua kafir masa tu, tuan-tuan. Lalu, apa kata Raja Hercules? Engkau ke depan. Engkau ke depan, kawan-kawan yang lain duduk belakang. Raja kata, ini sa'ilun. Aku akan tanya kepada dia beberapa soalan. Kalau dia bohong, mana kalau Abu Sufyan bohong, korang dekat belakang ni buat isyarat yang dia ni bohong. Lalu Abu Sufyan tanya, tuan-tuan, lebih kurang 10 soalan. Panjang soalan tu, 10. Tanya siapa dia Muhammad ni, pengikut dia macam mana, bertambah ke berkurang, kalau dia perang menang ke kalah, apa yang dia ajak. Ada 10 soalan. Dia dah habis tanya kan. Semua yang jawapan Abu Sufyan bagi, 10 jawapan, dijawab balik oleh Hercules. Contohlah, bila Hercules tanya, Muhammad ni, contoh antara 10 soalan dia antaranya, pengikut dia, orang susah ke orang senang? Orang kaya ke orang miskin? Abu Sufyan kata, kebanyakannya orang susah, orang miskin. Apa kata Hercules? Betul. Itulah pengikut para Nabi dan Rasul. Antara soalan lagi, Muhammad ini, dia berperang dengan korang, menang ke kalah? Abu Sufyan kata, kadang menang, kadang kalah. Betul. Soalan lagi, ada tak pengikut dia yang telah keluar daripada agama, dah masuk Islam, keluar balik, ada ke tak ada? Abu Sufyan kata, tak ada. Apa kata Raja Hercules? Betul. Kalau sesiapa dah masuk agama tu, dia takkan keluar lagi dah. Ada 10 soalan tu. Bila dah semua jawapan tu betul, maknanya apa? 10 soalan ni, Hercules dah ada jawapan dia. Dia cuma dia tunggu je. Betul ke tak jawapan kau ni? Betul. Tick. Right. Wahai Abu Sufyan, demi Allah, kalau ikut aku, aku nak jumpa Muhammad untuk aku basuh kedua kakinya. Dan untuk aku tunduk hormat kepada dia. Maknanya apa? Hercules ni, tuan-tuan, kalau ikut, dia nak beriman dengan Nabi SAW. Tapi dia takut. Kenapa dia takut, tuan-tuan? Ada satu cerita, tuan-tuan. Hercules, kan saya kata tadi, siapa hantar surat dekat Hercules? Dihyatul Kalbi. Bila dia baca surat ni, hati Hercules kata, tahu, aku rasa Nabi akhir zaman dah muncul. Tapi dia tak berani nak declare. Dia kata dekat Dihyah, wahai Dihyah, kau pergi cari seorang yang lebih alim daripada aku. Zaman dulu, tuan-tuan, nak jadi raja, mesti padri, mesti alim, hafal Taurat, Injil dan sebagainya. Kata raja, kau cari seorang lelaki, nama dia Saghatir, nama seorang padri ni. Kata Hercules, kau jumpa Saghatir, orang paling alim di kalangan kami, dan dia ni, pengikut dia semua sujud dekat dia. Kau jumpa dia, kau tunjuk surat ni, tengok apa respon dia.
Dihatul Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu. Cari Saghatir, tuan-tuan. Dan Ana pun tak tahu, Ana cari-cari Nasir tak jumpa dia duduk mana. Akhir jumpa Saghatir, dia tunjuk surat tu, tuan-tuan. Saghatir masa dapat surat tu, dia pakai baju hitam, jubah hitam. Jubah padri Kristian. Dia baca surat tu, tuan-tuan. Dia masuk bilik dia. Rupa-rupanya dia dah ada standby satu pasang jubah warna putih. Dia pakai jubah putih, tuan-tuan. Dia tak cakap banyak. Dia kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmada Rasulullah. Abduhu wa rasuluh. Dia kata macam tu. Tiba-tiba, tuan-tuan, dia tak cakap banyak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmada. Kenapa dia kata Ahmad? Sebab anda dah sebut tadi, Nabi Isa. Nabi Isa kata dekat pengikut dia apa dia? Tak lama lagi akan muncul seorang Nabi. Lepas pada aku nama dia Ahmad. Kan? Wa mubasyiran birasulin ya'ti min ba'di. Akan ada seorang Rasul yang muncul lepas pada aku. Ismuhu Ahmad. Nama dia Ahmad. Jadi padri ni, dia pegang betul nama tu. Tengok surat tu memang confirm. Saghatir tak cakap banyak, tuan-tuan. Terus mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmada abduhu wa rasul. Bila dia mengucap macam tu, pengikut dia, tuan-tuan, mengamuk. Dia orang belasah Saghatir, belasah, pijak, tumbuk. Dalam dia dah tua dah. 80 lebih dah umur dia. Kena belasah tu, tuan-tuan, kadang berdarah-darah tu. Mulut dia tak putus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Ahmada abdu wa rasul. Sehingga beliau habis menghembuskan nafas yang terakhir. Kata ulama sirah, dialah orang Kristian yang pertama syahid beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tengok, tuan-tuan. Ulama kata Saghatir tak pernah sembahyang, tak pernah puasa, tak pernah baca Quran, tak pernah haji, tak pernah umrah, tak pernah qiyam, tak pernah berselawat, tak pernah. Tapi Allah pilih dia, tuan-tuan, adalah ramai-ramai orang Rom. Dia beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syahid kerana mempertahankan akidah dia, tuan-tuan. Allahu akbar. Jadi berita Saghatir kena bunuh sampai ke pengetahuan Hercules takut. Hercules kata kalau aku beriman, aku mampu tak pasal. Jadi dia pun hol. Satu malam, tuan-tuan, Hercules tak sedap hati. Dia keluar pada istana dia. Dia tengok ke arah langit. Tiba-tiba dia nampak satu bintang. Ya betul. Bintang tu dah keluar. Bintang ni, tuan-tuan, dalam ilmu orang-orang Kristian, dia panggil dalam bahasa Arab, orang yang pandai ilmu falak, bintang dia Hazzaq. Dalam ilmu dia orang kata apa? Kalau bintang tu muncul, tandanya apa? Tandanya Nabi akhir zaman confirm dah ada dah. Bukan baru lahir, mana dah ada dah. Dan orang Kristian panggil bintang tu dengan panggilan Najmu Malikil Khitan. Bintang raja yang bersunat. Bila macam tu, Hercules jadi tak sedap hati. Surat dah dapat. Tanda yang kedua timbul pula. Bintang Malikul Khitan. Cuma dia nak confirm betul ke tidak dia nampak ni. Kot aku silap nampak kot. Dia pun hantar surat dekat seorang kawan dia. Seorang yang pakar bintang juga. Sama level dengan dia, padri. Dia berada dekat Ilya, dekat Palestin. Dia tanya, kau ada nampak tak bintang tu? Aku baru-baru ni aku nampak lah bintang tu. Kawan dia kata, betul. Aku nampak benda yang sama. Maknanya apa? Confirm Nabi akhir zaman dah muncul sekarang. Dah confirm muncul. Hebat orang dulu, tuan-tuan. Hebat tak hebat orang ni. Subhanallah. Jadi bila macam tu, Hercules susah hati tau. Macam mana Cuma ada clue kat situ apa dia? Nabi akhir zaman ni sifatnya apa? Bersunat khitan. Lalu Hercules tanya dekat menteri-menteri dia. Siapa yang bersunat? Siapa geng sunat siapa? Lalu ada menteri kata, wahai tuanku jangan susah hatilah. Yang bersunat ni biasa orang Yahudi. Yahudi sunat, tuan-tuan. Kata raja, kalau Yahudi simple present tense. Sebab Yahudi tak ramai, minority. Kita bagi smackdown sekali. Mampu dia orang. Raja pun lega. Kalau Yahudi, sekejap settle. Tadi Allah berlaku peperangan dekat border-border negara Rom ni. Diorang berjaya menangkap seorang lelaki. Bila dia tangkap seorang lelaki ni, raja kata, kau tangkap siapa? Tak tahu lah raja, kita nampak lain macam rupa bawa ni. Tangkap dia, bawa.
Raja tanya, cuba kau tengok kotak dia. Bersunat ke tidak? Cerita ni betul bang dalam Sahih Bukhari. Aku kelentong apa? Cuba kau tengok kontol dia macam mana. Jauh kata kontol tuan-tuan. Betul lagi. Ni jauh kontol. Tak pasal-pasal mamak tu tuan-tuan kena togel depan raja. Bila dia bogel, dia kata, oh my gosh. Dia sunat tuanku. Raja kata, kau Yahudi kan? Nahnul Arab. Kami orang Arab. Raja kata, akulukum yakhtatinun. Adakah kamu seorang bersunat ataupun semua kamu bersunat? Kata Arab ni, kulluna. Kami semua sunat. Bila dia kata macam tu lagi pucat raja ni. Maknanya apa? Tak lama lagi Rom akan jatuh. Tuan-tuan semua, Raja Rom ni akhirnya dia pernah tahu. Dia dah frust, dia dah sebenarnya Raja Hercules. Dia memang nak beriman. Satu hari dia kumpulkan semua menteri-menteri dari istana. Dia tutup semua pintu kapal-kapal ni. Dia tak nak bagi dia punya menteri lari. Dia kata apa? Saya ringkaskan perkataan dia. Wahai menteri-menteri, kamu nak tak kerajaan kita kekal? Kita akan kekal berkuasa. Kita takkan dijatuhkan. Dengan satu syarat aja. Kita beriman dengan Muhammad SAW. Bila dia kata macam tu tuan-tuan, semua menteri-menteri pakat lari keluar belaka. Nak keluar daripada istana ni. Bila dia tengok menteri semua lagi, apa kata Hercules, wahai menteri-menteri sekalian, aku saja nak test korang je. Nak tengok korang setia kat aku ke tidak. Aku saja je. Maknanya apa? Itulah. Hidayah ni milik Allah tuan-tuan. Dah tahu benda tu betul tapi Allah tak bagi. Minta-minta Allah jagalah iman itu dalam hati kita. Sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah. Amin. Aminlah kuat sikit tuan-tuan. Amin macam tak confident aja kau, jangan main-main. Tuan-tuan tahu tak cerita saya ni, cerita Raja Hercules, saya pernah jumpa seorang budak Sabah Kristian. Masa tu kita orang ada program dekat dengan Muslim Care dekat Sabah. Dia ni Kristian tau, tapi dia suka join NGO. Dan dia kata kat saya, dia level dalam orang Kristian kat sana, level ustaz. Saya ni ustaz lah, ustaz gereja dengan dia orang. Anak sajalah sembang. Dia okey. Dia cakap kita okey. Dia bagus. Antanya, dia ortodok. Katanya, saya nak tanya you. Nama dia saya lupa pasal dah lama dah cerita ni. Kata, you pernah dengar tak cerita Hercules? Bukan cerita pasal Hercules ni. Cerita lain pula. Cerita lain tuan-tuan. Cerita apa? You pernah dengar tak? Kerajaan Rom ada simpan potret Nabi-Nabi. You pernah dengar tak cerita tu? Memanglah ada, dia kata. Aku terperanjat kau tu. Tuan-tuan pernah dengar cerita tu tak? Tak payah cerita lah. Cerita tu memang panjang gila tuan-tuan. Itu dalam kitab Dalail Nubuwah. Panjang cerita. Itu Maulid Nabi tahun depan tuan-tuan. Ya, ada potret Nabi. Anak tanya budak tu, you pernah dengar tak cerita? Dia kata, memang ada. Kami orang Kristian tahu cerita tu. Allahu Akbar. Subhanallah. Maknanya budak Sabah tu lagi alim pada aku, tahu tak? Kristian lebih reti. Dia tahu tentang kisah potret Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kisah Maulid Nabi ni tuan-tuan, panjang kisahnya. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa dan dosa kita semua. Dan semoga sejarah Maulid Nabi tuan-tuan kita tak lupa. Jangan lupa. Walaupun kita jarang dengar, tapi tak apalah. Nak bagi tahu bagaimana kehebatan Rasulullah SAW. Lahir je Nabi, huru-hara habis kerajaan-kerajaan besar dia, huru-hara. Sebagai menunjukkan bahawasanya Islam akan memerintah, dan insya-Allah semua yang berlaku pada hari ini ada hikmahnya, dan insya-Allah tak lama ya Allah Taala akan berikan kemenangan kepada Islam insya-Allah. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi sekarang itu dahulu, terima kasih kepada tuan-tuan semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تكبير. الله أكبر.